Abu Ishaq Lamkawe. Nama lengkap beliau adalah Tengku Haji Ishaq Ahmad. Abu Ishaq Lamkawe merupakan pimpinan Dayah Baldatul Mubarakah, Kembang Tanjung, PD. Beliau dikenal sebagai ulama yang tawaduk dan satu-satunya ulama Aceh yang tersisa dengan ahli ilmu, arut. Abu Ishaq Lamkawe adalah alumni Dayah Mudi Mesra Samalanga. Beliau salah satu murid teladan almarhum Abon Abdul Aziz Samalanga. Murid Abu Ishaq Lamkawe adalah Abu Mudi yang kini memimpin Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Abu Mudi belajar kepada Abu Ishaq Lamkawe mulai kelas pertama hingga kelas 3. Abu Ishaq Lamkawe sangat menguasai kitab Barzanji tentang kerasulan Rasulullah. Dengan keluasan ilmu, beliau dapat menguraikan secara lengkap isi kitab Barzanji. Saat dulu, Abu Ishaq Lamkawe kemanapun pergi beliau selalu membawa kitab dan di waktu istirahat beliau juga membaca kitab. Di saat lagi masak, beliau juga mengulang kitab. Pegang kitab sebelah kanan dan sebelah kiri pegang kayu bakar sambil meniup api. Kawan-kawan beliau takjub dan terharu melihat saking rajinnya beliau dalam mendalami ilmu yang telah diajarkan gurunya. Pada tahun 1987, Abu Ishaq Lamkawe mendirikan pesantren sendiri di Desa Kandang, Kabupaten Pidi. Nama pesantren Abu Ishaq Lamkawe adalah Baldatul Mubarakah Al-Aziziyah. Pesantren ini mengajar ilmu dan kitab-kitab kuning Asyafiyah. Saat ini, sambil duduk pun beliau tetap berdakwah dan mensyiarkan ilmu agama.